Weh korang renyahnya nak hantar barang overseas ni. Nanti aku share kenapa renyah sangat. Aku sampai sini pukul 9.30 pagi. Sekarang pukul 1.20 tak settle lagi. Aku ada 6 boxes je. Kalau korang nak dengar cerita panjang, korang boleh skip ke minit yang seterusnya. Sekarang ni aku just nak bagi tahu kenapa proses dia ambil masa yang sangat lama daripada pukul 9.30 pagi sampai pukul 1.30 pun tak siap lagi. Okay, satu, sebab DHL punya staff dia kena check setiap satu kotak, setiap satu barang, setiap satu buku ke apa dia kena belik. Apa-apa pakaian yang ada dalam vacuum bag dia kena buka, dia kena tengok satu-satu kalau ada benda lain. Okay, setiap kotak tu dia kena check. Contohnya kalau kau letak 20 rempah, lepas tu ada benda-benda lain, so setiap satu dia kena timbang, dia kena tulis berapa. So bayangkan aku ada 6 kotak yang ada baju, ada kasut, ada buku, ada rempah ratus, ada makanan. Semua tu dia kena check satu-satu. Dia kena buat listing. Dia timbang satu-satu tau. Jadinya setiap kotak tu macam setengah jam. So 6 kotak 3 jam. Aku ada lagi, dia orang ada customer lagi yang kat belakang aku tu tengah tunggu. So nasib baik aku datang awal. Okay. Itu satu, checking. Aku tanya dia kenapa kena check macam ni sekali. Sebab okay, the reason dia is for securities lah. Sebab apa? Sebab ada kes orang guna ni untuk seluduk benda-benda yang terlarang, you know, untuk bawa cash yang melebihi jumlah yang sepatutnya. So dia orang memang kena buka lah. Dalam buku tu kena belik satu-satu, kok ada terselit duit ke apa kan. Dah habis tu, list tu dia nak kena key in pula dalam sistem dia. Sebab dia nak generate macam invoice, so that bila sampai kat custom nanti, custom dapat invoice tu senang untuk custom check. So aku ada dalam 6 muka surat list barang-barang. Satu muka surat dalam 20 dalam ada 120 list barang yang dia kena type satu-satu. Nama barang, jumlahnya berapa, harganya berapa. Lepas tu total nanti satu kotak tu berapa total. Sebab dia nak tahu jumlah keseluruhan kotak tu untuk tax purpose and all lah. Lepas tu baru keluar quotation berapa kau kena bayar. Proses ni memang renyah. So kalau korang nak memudahkan kerja staff courier ni, kat rumah tu korang siap-siap terus type. Okay, terus type barang korang berapa jumlah, berapa harga. Type senang. Sebab nanti bila dia nak buka satu-satu tu, dia boleh tengok list je. Lepas tu kita orang pula tanpa stiker dekat setiap barang tu. So senang dia nak cari satu-satu. Sebab dia memang kena check satu-satu. Itulah sebab dia. Kau nak tengok aku bebel lagi panjang, boleh tengok seterusnya. Kalau tak, ini yang korang kena take note lah. So jadinya nak shipping barang overseas ni tak straightforward seperti aku jangkakan lah. Kenapa aku cakap tak straightforward? Sebab hari ni adalah hari kedua aku pergi DHL lah. Sebab semalam aku dah pergi dah DHL semalam dekat dengan rumah aku, Cyber Jaya. Dah bawa dah semua kotak-kotak yang ada 7 kotak tu. So sebab aku pun kadang-kadang dah selalu je hantar barang domestically lah, guna JNT semua kan. Rupa-rupanya when it comes to international shipping, there are a lot of steps that you have to take, and it'll take a lot of time for you to just prepare macam document and list. Sebab apa? Sebab setiap kotak yang kau bungkus tu, ni apa yang aku belajar the hard way lah bila dah sampai dekat DHL tu. Kau bayangkan kan, bulan puasa aku dah angkat kotak semua, penat-penat angkat masuk letak kat depan kaunter tu, dah timbang dah pun. Lepas tu dia tanya, oh by the way abang, sebab international shipping ni kena declare setiap barang yang ada dalam kotak ni, kena tulis satu-satu apa barangnya, berapa jumlahnya, berapa harganya. So kita orang macam, hah? Macam tu sekali ke? Untuk semua kotak ni? Ya, untuk semua kotak ni bang. So kita orang macam, loh, sebab okay, dia macam ada miscommunication antara DHL dengan dia punya service point, dengan dia punya customer service. Sebab apa? Sebab aku dah 2-3 hari sebelum aku nak hantar ni, aku dah go through dia punya website. Okay, aku nak tengok sama ada kita boleh buat sendiri ke kita punya shipment or way bill ni. Bila aku tengok dekat website tu macam okay, you can get quotation. Tak ada pula function untuk create shipment tu, tak ada dekat website dia. So aku macam okay, tak apa. Aku pun tengok godek tengok dia ada apps pula. Okay, so dalam apps DHL Express ni dia ada 3 function. Satu, quotation. 2, nak cari service center. Yang ketiga, create shipment new. So aku macam oh, ada lah ni, kira dalam apps ni kau boleh buat. So dalam create shipment tu,
Macam biasalah, dia akan tanya alamat kita, dia akan tanya alamat tempat nak hantar, saiz kotak kita, berapa kilogram, apa yang ada dalam tu. Sebelum nak finalize tu, dia adalah instruction tanya, okay, masukkan detail barang. Tapi okay, kat sini yang jadi confusion ni. Yang pertama, dia cakap kalau tak nak masukkan sekarang, boleh buat dekat service center nanti. So aku assume kau tak payahlah nak isi secara detail benda tu kan. So maksudnya boleh cakap, okay, dalam kotak ni adalah makanan, estimate harga dah RM500. Macam tu je. Itu pemahaman aku masa tu. Bill tu finalize. Dia ada create shipment, dia pun dah created shipment macam barcode lah. Dia cakap, okay, you are ready to bring your stuff to drop off point, just tunjuk that barcode. Pergilah aku semalam, aku tunjuklah, okay, ni saya punya barcode. Lepas tu dia cakap, oh, ni shipment code, ni bukan tracking number. So aku macam, okay, so apa saya nak buat? Dia cakap, oh, cik kena siapkan terus dekat rumah tracking bill. Macam, saya tak boleh nak create terus tracking bill sebab saya tak ada account. Saya one off je kan, saya one off je. Cakap, oh tak boleh sebab tak ada pun dalam sistem kami macam mana nak scan barcode ni. Lepas tu cakap, cuba cik call customer service. Lepas tu macam, kau bayangkan kau dah dekat tempat tu, tapi nak tahu jawapan kau kena call customer service. Sebab orang tu hanya kerja dia bahagian untuk terima barang kau je. Selain pada tu dia tak tahu. Bagilah nombor customer service, aku pun call. Aku cakap benda sama, saya dah buat ni ikut app semua. Lepas tu customer service, okay, ni lagi satu confusion. Customer service pun macam, boleh buat macam tu dekat app. Aku macam, kau tak tahu ke app sendiri? So nak dipendekkan cerita, turns out create shipment function ni adalah update baru daripada DHL Express yang service center pun tak tahu, customer service pun tak tahu. Adanya front facing apps ni dah enable, customer dah boleh buat, tapi customer service pun tak tahu, service center pun tak tahu. So alih-alih dia cakap, okay, minta maaf bang, kita orang kat escalate benda ni dekat HQ. Sebab sebenarnya customer service saya dah tanya dah, manager saya semua orang tak tahu. And service center tadi pun saya dah cakap dengan dia pun tak tahu. Boleh ke nak buat kat sini? Cakap, boleh, tapi akan ambil masa lah sebab satu-satu nak kena declare. Dalam 3-4 jam abang boleh tunggu ke? Tak apalah, abang balik rumah, buat list sendiri, tulis satu-satu secara detail. Esok kalau sempat petang ni, kalau tak sempat esok datang. Esok hari Sabtu tau. Hari ni lah maksudnya. Tanya dia buka ke? Oh, kita orang tak buka weekend. Kita orang tak buka banyak betul dugaan bila bulan puasa ni. Tanya dia, so saya nak pergi dia macam mana? So buatlah semalam. Ingatkan sekejap je. Tak ada. Sebab nak type satu-satu, nak kira berapa bendanya, nak type namanya, nak letak jumlah anggarannya, satu-satu. Inilah list kita orang. List barang ni. Contoh macam mana korang nak list supaya senang proses nanti. Lego pieces, random in one bag, in green mesh bag, value RM200. Contoh. Makanan pun sama. Decathlon Keep Run woman running shoes, size 7, RM190. Contoh. Dry chili, turmeric powder, ada biji tom yum. Faham tak? Sebetul lumah lah aku dengan wife aku buat semalam. Okay, so DHL dah buka. Aku dah pergi tanya sikit-sikit sebelum aku angkat barang-barang yang banyak ni. Aku berjalan lancar lah proses nak mengirim barang ni pun. Hari ni sebab hari weekend, hari Sabtu, so Alhamdulillah DHL Putrajaya yang buka. Okay, kalau semua berjalan lancar, insyaAllah aku promote lah DHL Service Point. Okay, so update. Dia dah tengok aku punya list semua. So sekarang ni dia nak check bahagian makanan dia. Sebab dia nak check betul-betul, dia nak timbang satu-satu. Itu kita tak expect lah siapa yang nak kena timbang satu-satu tu. So aku tak sure kalau siapa-siapa yang ada pengalaman shipping barang, memang proses dia macam ni ke? Sebab sekarang ni staff dia tu tengah kira satu-satu lah. Dia check satu-satu, like literally satu-satu. Ambil satu kasut, timbang, tik berapa gram, berapa berat dia. Sebab dia nak kira berat apa semua. So tolong share kat bawah kalau korang ada experience hantar barang personal lah. Personal, bukan untuk business, personal. Okay, cuma satu kekurangan, bukanlah kekurangan, benda yang aku rasa macam susah sikit. Sebab dia kat tengah-tengah bangunan macam ni, dia tak ada parking yang dekat. So kalau korang bawa barang berat-berat, susah sikit lah. Terus sediakan troli.
Kau bayangkan aku datang pukul 9.30 tadi. First customer. Sekarang pukul 12. Tak settle lagi. It's gonna be a long vlog just to ship your item. Even kalau kau dah vacuum seal kau punya jacket dalam vacuum bag tu pun dia kena buka juga. So kalau korang ada buat macam tu, bersedialah untuk terus bawa vacuum machine tu. Aku nasib baik ada akak yang nak hantar barang international juga. So dia dah tahu benda tu sebab member dia dah cerita dalam WhatsApp group. So dia dah bawa vacuum machine tu. So aku pinjam lah kat tu punya. Kalau tak aku nak kena balik rumah. Datang balik kau bayangkan. Semua overseas lah. Finally dah siap. Baru siap check. Nanti nak key in pula. Finally siap. Finally selepas 5 jam ya. Hampir 5 jam aku berada di DHL Putrajaya. Buat terima kasih kepada staff. Tak silap nama dia Kak Ida dengan Intan, budak intern tu. Oh, kalau tak ada budak intern tu memang masak Kak Ida. Diorang sangat helpful. They've been helping us with all the processes semua. So, yeah, hopefully semuanya selamat sampai.